Ush, saya di-invite. Saya di mana ni? Saya sister location. Wow, menarik. Selamat datang ke channel What If ni saya akan main game Bite It Night. Dan game sendiri seperti Forsaken tapi FNAF. Ni semua orang kata game yang lagi best. Dan tengok apa ada killer. Killer ni ialah Springtrap tapi dia rename Rotten macam lah sebab kan tak nak dikena copyright oleh Dev. Yang ni saya tahu The Mimic, yang robot skeleton. Yang ni pula tak tahu siapa sister location ni. Ada survivor, ada customer, medic, fighter dengan security guard. Oh, ni bayar juga. Customer free. Ni bayar survivor ni. Dan saya akan tunjuk gameplay macam mana. Game ni best ke tidak. So let's see. Ush, mereka disable oleh Springtrap. Ush. Mati monyet tu. Okay. Oh, sekarang ni kat hutan. Oh, kena hold. Okay, masa buat tu generator. Oh, ni seperti Among Us. Aduh, aku kena jumpa awal. Tolong. Saya terjumpa awal. Lari si robot. Aduh. Aku kena heal. Makan pizza. Okey, saya kejauhkan pada si. Oh, dia ada juga ni. Si robot mati. Robot ya kot robot mati. Saya akan dekat seorang fighter ni. Nak buat generator tapi ni kena ada Springtrap datang. Agak besar tempat ni, map ni. Jadi agak lama juga tau. Oh, tu dia. Weh, dia kejar aku. Aku hajar tu. Selalu dia kejar aku kalau macam tu. Nak buat generator ni. Pasal buat generator dulu. Oh, generator. Dia datang. Oh, dia datang. Jauh lu, lari. Cepat. Agak senang kan guna telefon seperti buat puzzle ni. Okey, dia dah. Oh, dia datang. Dah pusing. Dia masuk tadi. Oh, lari. Ush, ada aku mati. Rasanya best juga game ni tapi senang looping kalau besar. Alamak. Minai. Oh, tak kena. Oh, jauh lu. Apa je. Aduh, kena pakak. Aduh, sakit. Aku dah nak mati lah ni. Makan. Oh, dia ada pintu pangkat juga ni. Ui, dia ada situ. Macam tak berguna lah nak tahan pintu ni. Makan. Just makan. Oh, dia kejar aku pula. Dia balik kapak. Tak dapat ke Springtrap. Senang di looping.
Oh, delay. Stamina pun tak cukup. Tahan pintu. Aku salah tahan dia lain. Let's go. Aduh. Kena pula ni. Macam nak tunjuk his bot ni. Takut. Saya tak nak main game FNAF. Yang ni pula. Oh, sama je. Oh, dia make it. Apa ni? Battery ke ni? Macam mana nak letak dulu. Tak battery untuk apa ni? Datang ke? Cari generator. Lepas tu ni. Oh, dia ada kat situ. Boy ni pusing balik ni. Besar yang kilang ni. Oh, sup. Dia tak perasan pula ni. Aku lalu kat dia ni. Bersama si monyet ni. Oh, dia asyik datang. Datang pula. Oh, tak sampai balik ke apa. Aku menai. Wah. Kasih gelap ni. Lambat yang kau. Oh, aku tak perasan pula ni. Dia tak nak naik pun tak tahu. Okey, asas. Okey, minum. Tunggu lalu mana? Jauh lu. Kau takkan tangkap aku punya. Tak dapatkan aku. You too slow. Lambatnya. Let's go, my guy. Wah, aku kena hati dia tak ada pangkap ni. Aku dah agak dia tak pangkat situ. Tak sempat tu. Nak ankle dia ni. Oh, ada aku jadi killer lah. Oh, dibatak oleh spin trap. Then mati. Oh, saya last man standing. Tadi tak pangkap. Ini tak nampak. Terus alamat jalan pula. Au! Dia guna apa? Bangun! Oh, aku hilangkan dia. Dia tak nampak.
Kat belakang aku je. Okay, loi. Salah jalan. Mami dah besar, macam mana saya nak hafal. Aduh, mati aku. Aku memang tak nampak. Anjing. Tak mati. Bangun. Tiga berapa saat lagi? Please, I need this. Tolonglah. Aduh, nak menang dah ni. Tak siapa nak menang Survivor. Masuk bas dendam semua orang. Alright, saya jadi killer first time. Ada tu pukul. Baik kapak. Baik kapak ni. Tak kena. Saya tak pun. Lepak dekat. Sekejap bila saya dapat 1 kill. Serangnya Owens. Mana Owens ni? Nampak je lah. Pergi rasa ni monyet. Kalau situ aku letak sini. Susah nak ni balin. Ada tu silaan. Dah dekat bom. Nak apa dia guna ni? Toolbox ni. That's hard nak banding. Dia make it macam tak kena ni. Tak tahu berapa hit lagi dia nak mati. Isu dah lah ni. Dapat pun. Pijak kepala. Hancur kepalanya. Justice X. Nak tak bakar mana dah tu luas. Kat sini sementara. Kena pun. Dia tahu, dia tak tahu. Come here.
Kau yang bunuh aku yang last. Tak nak bagi chance. I always come back. Kapatus. Bro, dia nak tahan pintu tapi tak jadi. Bro, tak kena monyet. Ha, pijak pun. Dalam last man standing dah. Oh. Kena tak? Kena muka monyet. Relax dia just stun je. Oh, dia satu kapur tak kena. Kita lalu situ kan. Kita tunggu je. Apa ni? Satu tangga. Tak orang sana. Ini kita atas aku tak orang. Oh yes, first menang. Let's go. Menang jadi killer. Wah, tak ingatkan saya kalah jadi killer punya menang. Tak siapa pun survivor nak menang langsung. Okey, tu sajalah game Dead Ignite. Game ni best juga dalam 4 second. Tapi just killer 3 killer saja yang ada. Tapi kami soon akan ada update baru. Dan jangan lupa like dan subscribe dan kita jumpa di video akan datang.